wabarakatuh. Nama saya Cikgu Mahathir bin Abdul Rahman daripada Sekolah Menengah Tajar. Murid-murid, hari ini untuk sains tingkatan 3 kita akan mempelajari bab 7, iaitulah tenaga dan kuasa. Standard kandungan adalah 7.1, iaitulah kerja, tenaga dan kuasa. Objektif pembelajaran 7.1.1 menyelesaikan masalah berkaitan tenaga dalam kehidupan harian. 7.1.2 menghubung kaitkan kuasa dengan kerja dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Ya, kita tengok bagaimana cara kita menghitung kerja yang dilakukan. Murid-murid boleh lihat pada gambar rajah yang tertera, iaitulah seorang lelaki sedang menaiki tangga. Jadi rajah ini menunjukkan seorang lelaki yang mempunyai berat badan 600 Newton. Murid-murid boleh lihat arrow, ada dua arrow, yang satu arrow ke atas, satu arrow yang ke bawah. Arrow ke bawah itu adalah tarikan graviti, arrow ke atas itu iaitulah F, iaitulah daya yang bertindak berlawanan dengan graviti. Jadi apabila lelaki ini menaiki tangga dengan tinggi tegak 3 meter, hitung kerja yang dilakukan. Jadi rumus yang kita gunakan untuk mengira kerja adalah W bersamaan dengan F darab S. W itu adalah kerja, F itu adalah daya, darab dengan S itu adalah sesaran. Jadi lelaki ini mempunyai berat badan 600 Newton, maka dayanya F adalah 600 Newton. Kita rekodkan dulu daya yang telah diberikan di dalam soalan tersebut. Kemudian S, iaitulah sesarannya adalah 3 meter. Setelah selesai kita dah rekodkan benda yang penting untuk kita hitung di dalam rumus tersebut, barulah kita masukkan jumlahnya ke dalam rumus tadi. Jadi W bersamaan dengan F darab S. Jadi kita ambil 600 Newton didarab dengan 3 meter bersamaan dengan 1800 Newton meter bersamaan dengan 1800 Joule.